Siapa kata EHEV kena duduk lane kiri saja? Mai sini, AFN bagi duduk lane kanan pula. So, kita boleh tengok kat sini ada Honda City hatchback. So, yang ni EHEV lah. Lebih kurang kita kata hybrid. So, ada juga orang cakap tak boleh tune lah, tak boleh remap lah kan. So, hari ni kita akan remap City hatchback EHEV di AFN Performance. So, kita buat stage 1 lah. Sebab ada lagi barang-barang yang tak tukar. Kereta ni memang kecil, tapi aku dah tunjuk sebelum ni City hatchback yang bukan EHEV dah tapau lah beberapa jenis kereta macam Vios dan sebagainya. Siapa yang nak remap City ke apa-apa kereta Honda ke, boleh datang ke AFN Performance Sungai Bakap, Pulau Pinang. Tak kisahlah EHEV ke standard punya ke, kat AFN boleh buat.